nak raya ni kan, masing-masing akan balik ke kampung. So ada yang lalu highway. Saya nak tunjuk cara memodelkan highway menggunakan software Autodesk Infrawork. Let's go. So ni software Autodesk Infrawork. Ni contohlah highway yang saya dah modelkan. Highway ni kita ambil lah, ni dekat area Perak lah ni kan, highway ni. Lokasi dia dalam peta kat sini lah kan. Gambar dia macam ni kan. Okay. Autodesk Infrawork ni sesuai untuk buat road conceptual design. Kita nak propose jalan baru ataupun kita nak menaik taraf jalan. Dia punya home page dia Infrawork, Autodesk Infrawork. So kat sini ada fungsi model builder dan dia keluar peta macam ni. Nampak tu? Dia keluar peta kan. Okay. So peta ni anda boleh pilih lokasi. Area Perak lah kan, area Sungkeh ke Bido. Kalau nak nampak dia punya terrain, landscape dia kan, sini lah, dia macam Google Map lah sebenarnya. Benda ni lah kita panggil sebagai GIS kan, Geography Information System kan. Kalau nak kata integrasi antara GIS dengan BIM tu, ni lah contoh dia. Bido, ni highway lah, utara selatan plus daripada arah Sungkai ke Bido. Okay, so kat sini kita ambil kat sini kan. Jangan ambil besar sangat, nanti dia nak generate terrain tu lambat. So dekat atas ni dia ada sini contoh, draw a polygon. Saya klik sini dan saya pilih lah. Saya klik sini, draw polygon lah. Pilihlah kawasan mana yang anda nak modelkan tu. Sini dan sini, double klik cukup. So dekat sini your model name letaklah plus Sungkai ke Bido. Okay. Bawah ni koordinat sistem. Koordinat sistem kalau setakat untuk konseptual ni kita pakai je lah LL84. Ni sistem koordinat yang Google Map pakai, iaitu WJS 84. Saya pakai ni dan create model. Okay, we are preparing. Bersabar, berhati-hati di jalan raya kerana jam itu menguji kesabaran kita. Okay, dah siap pun. So boleh klik. Okay, ni dah keluar dah model dia. Model terrain. Dia ada dua lah view. Dia ada engineering, ni engineering view, dan satu lagi conceptual view. Pakai je lah conceptual view. So ni arah utara, ni ke Bido, ni ke Sungai. Macam itulah kan cerita dia. Memang dah ada kat sini, tapi ni tak best. So kita delete dia. Okay, klik delete buang je. Mendekat ke atas macam ni senang. Nak draw jalan, dia ada dekat sini. Create ni, dia ada dekat bahagian transportation, component road. Dan boleh draw lah. Kat sini boleh pilih lah assembly 2 lane. Nanti kita custom lah sikit. So kita draw lah. Saya klik sini sampai ke sini kan. Klik lah dekat tengah tu, tengah median highway tu. Ni double klik, escape. So kita boleh tengok, itulah rupa dia kan. Okay, jom kita modify bagi jadi bentuk macam ni lah. Macam highway ni kan. So dekat tengah ada guardrail. Okay, ada lane and ada marginal strip, ada shoulder kan. So kita klik lane ni. Ni kira median lah kan. Kita letak lah, for example, satu lah contoh. Satu kan. Ni pun satu lah kan. Depend lah, depend. Lepas tu slope dia negative 2.5. Ni pun negative 2.5. Standard lah Malaysia kan punya jalan. Lepas tu kita tambah lane lah. Klik jalan tu, right klik, dia ada insert road component. Okay, cari lane. Ni lane. Klik lane tu, klik sini. Ni tolak depan bagi dia tak ada taper. Klik luar untuk dia update. Klik lagi, align to end of road. Double klik untuk confirm. Macam tu. Lepas tu klik dekat lane ni, letaklah lebar, contohlah 3.5 contoh kan. Slope negative 2.5%. Teruskan buat lane yang lain kan. Klik, right klik, insert road component. Klik, right klik, insert road component. Pakai lane dekat lah shoulder ni. Dia pave shoulder kan. Klik, so okay, klik align to end of road, double klik, klik pada lane ni. Dia klik jalan ni, klik lane tu. Macam tu. Okay, lebar biasanya pave shoulder ni 2 lah kan. And then slope sama lah, negative 2.5. Right. Lepas tu kat sini ada unpaved lah, turfing. So klik, right klik, insert road component. Kita
Kita pakai ni lah, pakai shoulder. Pakai je lah shoulder ni kan. Klik sini, tolak lah. Klik luar, dan klik dekat note tu, align to end of road. Double klik kat luar. Okay. And then nak tukar material, boleh klik dekat shoulder tu, dan kat sini ada material. So anda boleh pilih. Sini dah ada more style ni, boleh pilih lah kan. Terrain ni. Tapi kat sini saya dah ada lah. Ambil je. Double klik. Nampak? Ni lane marking boleh set. Klik, right klik. Dia ada pavement marking kat situ. Modify lane marking. Boleh set. Ni apa ni? Ni media tengah ni saya tutup je visibility dia. Dan yang ni kat sini yang tu pakailah continuous line sebab dia shoulder kan. And then ni lane line. Lane line, and then this one pakai ni lah. Alright, okay. Buat belah kanan lah, buat yang right hand side pula. And klik, right klik. Insert road component, kita insert another lane. So pilih lane lane, klik sini. Pavement marking, modify lane marking. Infraroad ni dia software konsep. Lane marking ni bagi saya advantage lah kan. Tapi konsep ni kita nak confirm jajaran dulu, betul tak? Pilih lah Alright, okay. Lepas tu tengah ni letaklah guardrail kan. Tengah ni letak guardrail. So kita klik pada jalan ni, right klik, dia ada dia ada place decoration. Kat sini ada boleh type lah rail kan. Rail. So dia ada guardrail straight. Guardrail straight, klik, letak kat tengah ni, media ni. Skip. Ni set lah. Ni saya klik, dan kat kanan ni spacing letak 3 lah, bagi dia rapat kan. Lepas tu horizontal offset saya letak lah 0.15. Lepas tu saya tambah another guardrail. Klik jalan ni, right klik, place decoration. And then klik dekat tengah tu. Okay, pangkah. So ni, okay, zoom sikit. Klik ni. Okay, aduh kan. Lepas tu kita boleh set slope jalan ni. Belah kanan ni ada ni, cut material dengan fill material. Boleh klik, boleh pilih material yang nak. Tu double klik kat dalam ni untuk update. Nampak? So cut slope 1 nisbah 1.5. Fill slope 1 nisbah 2 kan. 2. Alright. Lepas tu ni kan fill kan. Fill ni kita letak lah guardrail kan. Klik, right klik, place decoration. Klik lah kat sini. Klik lah kat sini juga. Okay, nanti kita set. So guardrail ni dia menghadap luar lah. Letaklah kereta sikit kan. Kita mood nak raya, balik raya kan. Letak kereta. So kat sini ada City Furniture. You all boleh type vehicle kat atas ni. So ada kereta apa? Audi kan. Ambil Audi A8. Audi ada. Lepas tu nak letak signboard boleh. Ada signboard. Contoh lembu di hadapan. Dekat Manage ni dia ada data sources. Kita boleh load 3D model dari luar. AutoCAD DWG 3D object. Lembu. Open. Right click sini, configure, and then type, saya pilih City Furniture. So klik pada interactive placing, dan letaklah kat sini signboard tu kan. Double click. Close and refresh. Tada. Awas, lembu di hadapan. Jom kita buat drive thru sikit. Present and share tu, dia ada storyboard creator kat sini. Kat sini kita boleh guna ni lah. Create from component road. Klik jalan ni, preview sikit. Load ni lah lane kiri kan, apa left hand side kan. So horizontal offset saya letak lah negatif ataupun negatif 5 kan, preview. Yang atas ni pun negatif 5 kat preview. Dekat offset ni letak lah 2 kan, ni pun 2. Jom jalan jom. Let's go. Okay. Oh balik kampung. Oh balik kampung.